comel ni. Balik depan ni. Pasang, sedut. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat-sahabat subscriber. Sehari ni spot aku kat sini pula guys. So pagi ni cadangnya aku nak buat kerja sikit dekat rumah tadi. Tapi pagi tadi hujan kan, hujan rahmat, alhamdulillah. Dan aku turun dah tengok kat sini. Turun kat sini guys. Ada toman lalu. So aku ready satu, kalau dia patah balik. Aku malas nak kerja dia bulan-bulan puasa ni. And aku turun lagi satu hari ni. Aku dari kemarin aku nampak kalui. Aku nampak kalui guys. So kalui macam ada kat sini guys. So aku buat satu, aku nak try tengok dulu dekat tepi-tepi buah rumput ni. Yang toman kita sandorkan dulu. Yang kalui layan dulu. Nak try tengok tepi rumput tu. Lagi kalau dia tak makan, kita pergi ke depan sikit. And buah hara guys, lama dah aku tak mancing guna buah hara. Aku pergi ronda-ronda tadi cari spot buah hara. Alhamdulillah, memang rezeki aku, buahnya masih ada. Jangan tarik, tak bagi salam tu doh. Lagi jauh. Dapat ke apa lagi, kita cari tali no. Nak tarik naik. Balah dah. Balah dah. Allah. Tuh, sang kompuk dah. Oh. Tercabut. Aduh. Cabut dulu. Kalau aku balik bawah tu macam mana aku nak tarik lagi. Dia jenis tikam pergi keluar. Semua comel ni. Aduh. Mari. Oh. Yang hampir masuk celah tu buat apa? Ni ponca nak kena turun kok. Aduh. Oh ni tu ya. Dah lah kecil ya. Tarik masuk lah rumput habis. Tabuh yang. Aduh. Tak apa gorgon. Padan juga aku nak tonjol pun. Satu pun aku kena tonjol sungai. Dekat sikit lah. Sana ke? Latih mainan dia ni. Dia balik habis rumput-rumput. Nampak? Naik kalui 2 ekor. Bisa rumput. Buat apa semua yang cuba belia? Mana? Ni cuba pedang. Nampak? Nampak tak? Naik kalui ya. Cerah selalu weh. Cerah selalu. Gila kasar tu. Kacang. Dia duduk main. Demi tengok. Lagi empat dia. Tu gila dia. Lari. Gila duk main kita tu. Apa oi. Aku try main atas. Duduk jauh je. Gila tu banyak. Kasar. Gila banyak tu.
Yo. Oh, banyak. Sok-sok weh. Oh. Apa? Balik depan dia. Pasang, sedut. 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 Alright guys, aku lama dah tak mancing bulan puasa ni. Sampai orang cuci belakang rumah aku pun aku tak tahu. Turun tengok dah lapang. Lapang betul-betul lapang. Ini kalau kecil otoman. Syok. So petang ni pukul 5 lebih lah. Aku nak try tengok kali. Aku pun tak tahu lah kali ni ada ke tak ada. So petang ni aku nak guna buah hara. Tadi aku nak try tu kat dengan tu ada pokok tu kan patah biho kasih patah tu. Nak try tengok. Ikutlah ada kat situ kan. Tu kasak tu. Ada aku tarik dah. Ada aku tarik dah. Bagi. Ya Allah, toman pula tu. Tu. Aduh. Toman. Ngongek dia. Lawak toman tu. Oh, ada anak. Aku nak mengai kalui. Lari kalui aku. Gila dia toman orang tu. Tak boleh hang lah toman weh. Duduk tepi tengah tu. Mapuh gimu. Bukan nak mengai dia. Yo, tu dia makan dah weh. Makan dah. Nak pengai jauh weh. Lari jauh sikit. Makan tu. Tak besar sangat lah. Boleh lah. Kalau nak hari nak makan tengok besar lempo doh kejap boleh. Kalau hari dia tak mau makan tunggu berjanggut pun tak makan. Aish, jangan melawak gitu. Padu kat saya. Tepi buah hara. Terbaik. Alhamdulillah. Yo, abang aku pagi tang tu banyak. Suruh pitang tu. Hidung tepi tang tu. Tang ni lari lah. Boleh tengok cabut lari habis. Oh, Alui ni kecoh. Nak tengok pula. Biarlah kita tak dekat dah. Alui. Anu.
Tanya awak ni aku nak belah nanti aku dah. Sang sikit. Weh nak beli antak lah main pulak. Nak. Dia lucu lah. Oh. Lawak-lawak pun tengah tanker kau. Noh, siapa nak belah? Ni boleh kirim. Siapa nak belah boleh. Ha, mainlah ambil roja-roja Nak makan macam kecil sangat. Aku pun boleh nak kirim belah-belah dulu kan. Ha, tu baru pula nak masuk Belangor ke apa. Itu ada juga orang duk minta-minta nak belah. Hari tu aku tak mancing. Ha, ni mancing. Aduh. Boleh siapa nak roja-roja Aduh. Setengah kilo dah weh. Bukan ikan yang setengah kilo. Aku berjalan ni setengah kilo. Aduh. Lagi 6,5. Lagi balik pula. Balik buka puasa. Oh, cantik lah kan. Sekarang kita jogging-jogging luar. Ya, tengok mendaki pula ni. Tuh, ikan tak mau makan.